Assalamualaikum hari ni saya berada di Krabi duduk di Din Na Nok. Ini salah satu terkenal makanan Jepun, makanan Thailand, lepas tu kafe. Lepas tu suasana dia luah. Kok kita nak mari cat dengan nikah ko, macam-macam boleh. Bunyi kata hari Sabtu Ahad adik-adik sekolah mari supaya mari tersenak seksa adik mari tengok ibu nate-nate mari rian rubek tu pas boleh tengok rumah Darussalam yang sangat luar biasa lah kalau bagi saya Lain pada tu kalau kita tu mari kita malah nak pergi dekat ko lain rasa nak tidur sini. Ada juga The Oneness Puwila. Lolon ni nebuah tapi tak siap yang pentangkan lagi lah. Lebih kurang lolon itu duduk dalam 80% dalam rumah tu siap dah tapi sakwai 6 tak siap lagi. Anak tu sikit lagi nak yak tu ni butir 2, 3, 4, 5 5 teh ni ne butir ni papa jakat depan rumah gini kata kita mari bawa halil kau bawa kereta alpak kau boleh cak sini kalau mari rumah nak cak mana depan ni boleh ya sebab suasananya luas. Dekat kau tepi rumah ni kita nampak ni. Nampak tak? Rupuk ada pokok-pokok kayu. Sikit lagi dah ada kolej boleh jalan lagi musim lalu dah. Ni depan rumah ni supaya kita nampak View ya back ni belakang lah kita tengok kau numpuh. Tapi hak ni pisik sikit ni nampak ada pokok kayu ni. Oh. Neng mula-mula kita masuk adik Hak abang nak ayak adik menam ni sejuk Sini sama tara kita nak tidur ke apa duk relax apa Pak Cah Lipong pun ada. Sini ni anak kau ada taruh tak ni. Ni nampak ni tak boh gini. Comel Ni tempat kita nak makan nasi kau nak gapo boleh. Sini tempat alat-alat dapur kita Hak ni dek abang ayak tersikit lagi ni. Dia buka pintu ni pop. Jalan lagi sikit nampak sakwai 6 ambil yak bilik mula-mula hingga ke bilik ni panjang direct pop buka video. Aduh. Mari baju. Pun ada tak nak wimel atau panas. Hak ni katil tidur untuk 2 orang Kalau ada anak kecil, bolehlah duduk tengah seorang. Tak batal ya, lemek Apa nak relax tak? Pas kalau pagi-pagi bangun rasa kata nak tengok sama cat luar nak tengok rumah Darussalam boleh. Nampak. Kereta kita pun nampak depan tu nak ayat atau hak ni kuam pisik hak bilik ni Siap mani jangok cuming apa standby dah untuk retino. Salah satu retino ni yang susah lu tak jangok nak baik ke rumahnya. Korena tu. Belum nak masuk bilik kedua Sini yang cedek dah bilik air untuk kita sakit perut ke apa. Boleh. Bilik air nak luas dapur rumah kita ni Sini untuk basuh muka orangnya gigi apa boleh belaka. Sini tempat buang najis dan situ tempat mani. Bilik yang kedua. Ada mari gini juga lemek untuk 2 orang tidur juga. Tu dia. Aduh. Pahak luar biasa hak ni Apabila sikit lagi ni siap Yak ke buka tu di ni Nampak sakwai 6 Anak-anak kita mari pak pong lama-lama kali wang ida Krabi buka cumi puk. Nampak lalu kolej belakang. Tak mari lagi. Tak ada lah makan ni pun ada, pak basuh kereta pun ada, pak basuh baju pun ada. Ada belakang sini ni. Duk dalam kampung Kompon Bandina yang buat Krabi. Tembok satu masuk mari tak jauh kali InsyaAllah tu buat itu. Sekiranya kita tengok video ni wasa tak ada yang lagi nak main Krabi, tapi share dulu, share dulu. Semoga bila-bila kita main dekat kuasa Krabi tu, jadi tak boleh pelak sini Dia ada ni kayak gitu tu. Assalamualaikum.